arrived. Aku tak payah dah lap sangat. Yeah. We're going to Pasar Malam. Apa pasar malam? Pasar malam tu betul-betul depan kita punya hotel. Ya, ambil baju-baju je lah. Satu malam je. Ayo, ya, ya, ya. Second, besok baru bilik cantik sikit. So, kita tengok ada apa. Sana. Kira-kira sini. So, we're looking apa yang kita nak cari. I don't know. Kita nak beli apa yang sedap. Walaupun majlis akad nikahnya malam ni, confirm akan ada makan. Tapi kita nak cari Tak akan makan juga dulu. Kita akan makan juga lah. Apa yang beratur ramai sangat tu. Our first tangkapan is kerabu Maggi ayam. First time aku jumpa kerabu Maggi ayam. Biasa kerabu Maggi mesti udang. This is our outfit malam ni. Saya fokus kat lain. Outfit malam ni. Ya. Kalau ke sana sikit nampak tola. Dekat sini je. Aku hang dekat ni. Macam mana ni? Dah pukul 8.45. Majlis kata pukul 9. Tapi gelap weh. Gelap. Macam mana Syafika? Hai. Macam mana ni? Hai. So hasil pada salah tempat tu, pengantin sendiri salah bagi location sebenarnya. Rupanya dia nikahnya kat masjid. Nama masjid ni pun lain. Hari ni memang gembel betul lah. Yang ada masih lagi satu. Tadi ternyata bukan masjid tu juga. So sekarang kita orang memang lost. Tata Tia tu pun dah habis akad nikah dah pun. Itulah. Sedihnya. Kalau tu, itu bukan masjid. Ya Allah. Tak Bukan faham. masjid, itu dewan. Tak faham lah, aku tak faham. Berapa kali kita orang terpusing-pusing sini. So I don't know. I don't know. Kita dah selesai. Sekabut. Jumpa juga. Tak dapatlah tengok dia akad tadi. Pusing-pusing pasal. Ini Tania, Mbak Yani. Macam mana? Salah siapa? Salah aku. Oh, memang tak hantar ke? Salah aku. Ya lah, dia kahwin. Aku tak sampai mana. Tak, mungkin dia tak nak kita tengok dia akad tadi kot. Nanti dia sedih lagi. So, end of the day one. Dah sampai di hotel. Saya dah mandi dan tidur. So, ya. Yuk kita dekat ni. Kita kata. Morning now. Kedai tak buka lagi, dia dah pergi. So here they got a lot. Ada lagi dia nak letak kot. So kwetiau, bacon, lepas tu ni laksa, and then ada ayam. Ada ketupat. Now pukul berapa? 7.32. Majlis diklaim buka 3.30, tapi baru Mak nak letak makanan. Kita akan makan dulu. Kita balik bilik, mandi siap-siap. Plan hari ni lah. And siap-siap, lepas tu packing, Dan terus check up. Lepas tu makan kenduri, and then dalam pengantin. and then all the way to Cerate. So sis, berapa korek kedai tadi? Okay, first kali apa kau makan? Kau makan kicau. Kan? Kicau, telur, sambal dia, sekali pak dengan kopi lah.
aku makan nasi lemak, sambal, timun, and goreng. Aku dia 6 per 10. Bagi aku, dia punya sambal tu tak pedas. Dia tak ada kick. Dia semua situ manis tau. Ah, Semua ya. benda manis. Semua benda manis. Dia macam Dia tekoknya makan pedas sikit. Tapi ni tak sambal tapi rasa manis. Dia kopi sirah dia pun manis. Ha, Faham tak? Macam so aku Kalau kalau dia pun biasa kalau je. kau 6 per 10 aku 5 per 10 lah. Semua orang kata okey untuk breakfast tadi RM23. So okey lah. ayam RM5. Ayam RM5. Tapi ayam dia crunchy. Okey, berbaloi lah. Cuma biasa je. Aku makan tu kat kedai. So Saya boleh makan tu kat dalam kat lah. Try again. Esok kita review kat tempat breakfast yang lain. Tiba, go. Nanti kan. She be like, pasal lagu boleh. Pasal lagu cuma tidur sambil bersikap. Rumah takkan boleh ayu. Jiwa harus jeje. Berapa dah cantik. Dah siap. Sini. Pukul berapa? Aduh. 10.36. Okay. Oh, she pun dah siap. Saya outfit. Pak seorang orange, seorang merah. Harap tak kena copyright lagu ni. Aircon full blast, panas ni pasal. So kita dah check out first hotel. Lepas tu nak pergi kenduri tu sekejap. Dia kita gerak awal supaya kenduri tu kejap. Lama. Kenduri tu lama. Makan dulu. Lepas tu tunggu nanti masuk. Tak lama dah. Baru kita pergi Cerating. Okay. Macam ni ya. Dia betul kan. Dia dah buat TikTok tadi. Lepas tu dia rasa macam tudungnya. So dia pergi ambil syaruh sekejap. Susah jadi perempuan cantik ni. Penat tau. Penat tau jadi perempuan cantik. Itulah seminggu aku jadi cantik. Perempuan cantik sehari 2 je. Yang lain tak boleh jadi cantik. Ingat penat. Menggunakan banyak tenaga. Ingat senang. Kau pekannya panas. Belumlah panas lagi sekarang. Tapi berpeluh ke Lecak ketiak. perempuan cantik tak boleh lecak ketiak. Okey. Jadi dah cantik. Tu buka pula. Jadi tak boleh terbuka. Yuk, kita kena tunggu perempuan ni siap dia punya TikTok dulu. Tengok tu. Dia dah setting. Sebab aku nak setting. Setting tudung kau. Susah. Kenapa kena setting lah? So, sis lead the way. Adakah ini majlis yang betul? Betul. I think so. So, this is the outfit. Ting. Kemain. Alah, ada orang kat dalam tu. But Ni kita tengok. so, macam ya, sini je lah. Kemain. Dia punya pre-weddingnya. Baby memang love me lah dia. Sebab you are the baby also. Ni kalau baby tak boleh. Adik dia tak berat. Dia tempat lain nak berboraknya. Ya astagfirullahalazim. Weh, pasal aku pergi kenduri dapat bunga hidup. Ya, dia akan buat lain daripada yang lain. Tak masalahnya ayat pika tadi kita pergi kenduri untuk tengok bunga dan kumbang. Tapi memang betul dapat bunga. Cuma kumbang tak ada sekali dalam package lah. Rasa korban datang package lain kot. Package lain. Okey, tu mungkin mahal sikit lah. Kita subscribe bunga je. So kita ambil bunga je. Weh, bunga hidup weh. Macam mana ni? Ni pun dog gift ni dapat 2 tau. Makcik dia macam ambil lagi. Kita datang ke Cerating.
Gina, kau terlajak ni. Anak kita pergi parking depan tu. Sampai sudah. Oh, Mbok. So kita nak ikut gaya dia lah, tak kat gambar seberang jalan. Okay. So, kita orang dah habis tak gambar. Ada akak tu dah cantik. Nak tolong Dia, aku nak rakam akak tu masuk tapi dia dah masuk dalam pula. Akak tu dah bukan akak aku rasa baik-baik kita kot. Dia offer nak tak gambar. Dah lah cantik gambarnya. Macam sungguh pro. Dia macam korang nak kita orang tak gambar ke? Sebab kita orang buat tripod kan. Lepas tu dia macam macam boleh. So dia macam okay, dia tangkapkan gambar and video semua macam. Punyalah panas. Pahang ni. Kipas aku habis bateri. Kipas dia dah lagi. Kita ada payung. Rescue lah. Kita nak pergi Jalan-jalan lah kot sebab ombak tu full. Sila span ke sana gitu. Full. So Good luck. mungkin jalan je lah, make up boleh cair. Kau ada pergi pantai sekarang pukul 3. Kat sini tulis pukul 3 minit. Orang tak ada tau. So we're the only one here. Weh, pasir dia putih. Laut dia biru gelap. Macam ya, aku terpaksa pakai panas sangat-sangat. Perempuan ni the only one yang datang pantai panas-panas. Banyak pula barang dia. Ya, handbagnya. Kalau dia mengadu gambar tak cantik ke, tak tahulah nak cakap. Kita campak je dalam laut tu. Aku terlahirkan sebagai duyung. Dia bila dah kena panas, dia otak tak betul sikit. And ya, bersama bunga dekat kenduri tadi. Kena dah panas. Tengok bagnya dah tinggalkan di situ. Dia dah pergi main berlari-lari pula kat situ macam shoot video Hindustan. Tengok memang tak ada orang. Kita orang je. Daripada hujung sana. And then kereta aku je kat situ. Sampai hujung sana. Tak ada orang. Mana? Lava Village rating. Okay. Random gila si kucing tu. Ingat kita kena minta approval dulu baru boleh masuk. Okay. So ni dah biliknya. Bilik nombor 2 tu. Bilik nombor 2. Kes kita always second choice. Wah, so big. Cantiknya biliknya. Ya. Tu. Ada TV. Ya. Sekali kita nak buat. Ini kita punya set podcast. Ya, walaupun random pilih balik kursi kita Akak tu dah prepare dah. So, here is it. Here ya. Cantik lah. Cermin. Tu, satu cermin. Sana sebab aku suka duduk, kau duduk sana. Tu. Aku suka make up diri. Okay. Sayang. Kita ada 2 double. Nak bilang mana kamu? Cantik. Nak pasti. Kau nak aircon di sini kan? Tak tahu. Ke sana? Masuk film bilik ni. Ada iron.
Nak eat. Timur 14. Kita lagi makan. Jom sikit. Kita dah siap. Simple je sebab sehari ni dah pakai full makeup. So aku rimas. So bukan je. She's busy. Sudah dia kat situ. She's always busy. Nak lampu. Ni lampu tengah ni mana? Oh, ni lampu tengahnya. Wow. You arrive at table hitam tu. Makan malam. Kinda 30 minutes from our bilik lah. Tapi ramai manusia. So lead the way. Dia macam kedai kecil-kecil juga. Boleh je kalau kita nak beli yang kecil-kecil tu. Surat di bawah. Aku ingatkan burung, rupanya layang-layang. So memang ramai lah. Ada kuda. Oh my god, ada kuda. Tengoklah manusia. Tapi dah datang jauh, kita kena makan tikar. Barulah kita pergi yang kecil-kecil tepi tu. And then situasi right now ramai lah. Kita orang decide untuk bungkus lah. Walaupun makan kat sini, tapi bungkus jatuh. Bungkus lah. Sebab kan kita orang lambat, so kecil-kecil tu dah habis lah. So kena ambil yang besar. Sebab kalau tak makan sosis je. Walaupun pricey, but dah datang jauh-jauh kan, takkanlah tak nak makan. Paksa potong manually. Sebab tu dia tak ada ambil service charge. Juta muda untuk maaf kau pergi. Ini soal hati bukan yang Ting. So tu laksam. Hai. Ni bukan kita orang punya lah, bukan the view. Hello. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 8.13. Ya, dia menyempat tengok pipi jap. Tengah bersiap menyempat. She tengah make up tepi tu, tapi biarkanlah dia. Kita tengok dia tudung je. Curly pole. Api bakal puasa baru badan buka. 7.4. Ya. Okay, she's ready. By the way, lupa nak tunjuk belah luar ni semalam. Tada, luar ni boleh keluar. Ada shower semua tu sebab kalau orang baru mandi pantai, dia terus keluar guna pintu belakang ni and then mandi kat sini sebelum diorang masuk lah. Ya, Flat tengok sunrise tapi ngantuk sangat lah. So macam okay lah. So boleh lepak-lepak sini. Tapi kita orang malas lah. Duh. Kita orang lupa nak buat review makanan semalam. Okay. Malam kita makan apa? Makan laksam dengan Sorry. Semalam aku makan laksam. Harga RM5. Dan laksam dia rasa macam makan kuih tiaw putih dengan susu. Selempur. Tak rasa ikan langsung, even sedikit. Kan buat macam, ingatkan rasa, at least rasa macam, kau tahu tak kau best masak putih. Tak sedap. Sebab tu harga dia murah kuih. Hello, aku makan laksa Penang Falam.
Actually tak rasikan. Okay, sebab aku nampak kuah dia memang Cair. Tak, aku tengok orang beli. Nampak macam kuah tu pekat tau. Macam, sekali lah warna je lah pekat. Aku beli laksa tu RM8. Ha. Tapi biasa je. Dia biasa je. And then kita Rasikan sangat. makan Siba tu. Siba, sotong. Sotong set tepung dengan yalah, dia tak ada ocean sotong. Bukan tak ada ocean. I mean sotong Aku nak kecil-kecil. beli sotong Elis lah, sotong ring ke yang kan. kecil tu. Aku nak beli udang ke. Tapi tak ada ocean. Cuma ada Udang pun ada fishball, tengok hujung-hujung. ada Sausage. sausage, ada yang tahu isi ketam tu. Crab stick tu. Bosan lah. Lepas tu sotong yang besar gerabak tu. Yang besar dengan. So macam okay, Pika tak makan bola tu, aku pun tak makan bola tu. Crab stick pun tak nak lah kan. So tak betul. mesti. Takkan nak makan sausage je. So kena ambil sotong yang besar tu. Which is RM33. RM33. Tak, kita orang dah datang jauh. Takkan nak makan sausage. Tak, macam tak pandai tak. Ellis Macam, kena ambil something juga. okay lah, makanlah sotong tu. So Tapi apa? tapi bagi aku dia punya kerak kerak dia rangup. Cuma bagi aku biasa je. Sotong tu biasa. Tak ada yang Sotong tu special. cakap bang. Mungkin Dia cara dia masak. juicy kot. Ha. Dia tak ada yang sedap sangat. Biasa bagi aku 6 lah. Dia macam half cook. Aku bagi 6/10. Bagi aku it's very meat. Aku macam bukan tu je. Aku rasa semua makanan yang kita makan kat sini semua 5/10 je bagi aku. Dia tak ada rasa. Wow factor tak ada. Dia macam tawar-tawar macam tak, orang ramai tapi biasa je. Aku rasa kau boleh dapat kat Tanjung Rawai. Aku rasa dekat sedap lagi, ada betul. Lagi sedap. Tak, even dia punya tepung tu pun dia crispy je tapi tak ada rasa macam masin-masin ke. I mean, dia tak ada flavour bang, dia kosong. betul, Dia macam kalau letak tepung dan kalau letak air je kau. betul. Dia ada beri sotong. And dia tak bersandar dekat sotong tu sepenuhnya. Faham tak? Dia tertanggal. Sebenarnya kita makan Just sotong makan sotong bogel aja. macam tu je. Kerak dia malah lah nak kutip kerak dia. Itu je lah. Apa yang narik? Tak ada apa yang narik. Tapi sebab tak ada option kena ambil kat sotong 33 kg. Betul, jauh ke sebab daripada kita punya bilik ni ke sana 30 minit lah. Sini kan nak pergi mana-mana semua bagi aku lah. Aku rasa jauh je. Walaupun 2 minit tapi sebab jalan tu lurus and kosong aku rasa Ya, jauh betul tak? Betul. Sebab rasa macam jemur tau. Macam Pokok. pokok. Tak ada bangunan. Ada bangunan pun kena-kena boring. Tak yalah sebab kita duduk dalam dalam bukan kawasan bandar lah nak cakap. Sebab Kita still pergi jauh tu. 30 minit. Tapi pantai dia pun biasa je kan. Pantai yang dekat kat sini Siba tu cantik lah. kan? Pantai yang lepas bilik kita orang cantik lah. Yang dekat Siba tu biasa. So betul lah orang cakap macam Teluk Cepedak dia cantik lah. Betul-betul. Tapi aku tak pernah pergi Teluk Cepedak ni pantai. Saya dulu. Sama. Tapi tengok macam cerita couple semua tu macam kat sana macam ada banyak sikit aktiviti. Dia macam kat Langkawi. Tapi sini macam memang kosong. Dia macam ni more tu sunyi Ah, kot. pantai mana? Pantai apa Batu? Semalam pantai Batu Hitam. Lah. So today is our last day dekat sini. Jadi nak balik KL sudah. So kau banyak gerak awal sebab kau tak nak hadap bentuk tak nak hadap jam kat bentuk gombak gerak dulu sampai sana biar awal. So ikutlah nak pusing mana-mana kat area belah KL sana. So macam lega sikit Kita lah. nak hantar kamera, nak hantar baju aku. So pergi makan lah dekat mana-mana mall kat sana. Kita back to the mall. Jiwa Mall aku juga mall. kena makan dekat kena makan kat mall. Sama je. Dia kita try macam semalam kita breakfast kita try tu ambil benda-benda yang macam at least curry puff lah. Curry puff siapa je feel buat curry puff kan. Tapi rasa macam Semalam fail. curry puff kat rumah aku sedap lagi tau. Dia macam tak baloi lah. Tapi kedai tu ramai orang. Aku rasa orang pergi just for environment ni lah. Nampak selesa. Promo. Nampak selesa. Mungkin makanan yang lain sedap. Dia punya nasi dagang tu. Betul. Maybe lah. Kita tak makan tak lagi. ke. Aku ikut. Tapi kan kau duduk kat sini beberapa hari tapi kau tak jumpa makanan yang betul-betul kau rasa macam wah sedap betul lah orang datang makan. Aku tahu. Tak, Aku maksudnya tahu apa yang kasi sedap. Apa tu? Kelapa Maggi tu. Yang tu sedap. Itu rasa. Kelapa Maggi pasar malam. Macam betul-betul perfect rasa dia. Ini sedap tu. Walaupun dia tak pedas tapi dia pedas sikit. RM10 je. Itu sedap. Tapi bagi aku dia masam sikit. Aku tak suka masam-masam sangat. Tapi at least itu berasa. Itu berasa daripada makanan-makanan lain. Betul. So makanan pasar malam win. Tahu tak? Kulit ayam ni pun sedap. Sedap. Nampak tak macam aku? Aku kau nak shake sedap. Ha. Aku tak tahu lah kat sini. Tapi for me kat sini tenang je lah. Tak adalah kecil-kecil bandar tu. Boleh je. Tok akak yang Kecuali saya saingan motor-motor RZ. Tok akak yang tolong kita ambil gambar semalam shout out to you. Akak tu cantik. Pasal baru macam nak buruk-buruk sikit. Tapi sebab dia busy, dia kerja kat kedai bertentang dengan kedai yang kita orang tangkap gambar. Ombok pakai Marion. Ombok. Tak tapi kedai dia aku tak ingat lah nama kedai apa. So macam mana kakak tu. Kita dapat gambar yang cantik. Dah lah orang tu cantik. Perangnya pun cantik. Aduh. Pandai pula ambil gambar. Ha. Dia siap bagi tahu tau arahan macam okay boleh jalan, okay good. Dia macam baby. dia nampak si Pika ni set up tripod dia tinggi tu. Lepas tu dia terus datang approach kan. Dia approach. Dia approach kan. Anak saya kata gambar. Oh my god, macam angel datang tu. Macam tak payah suruh macam boleh tak tolongkan. Dia macam dia yang datang offer. Saya kat sebelah kita tu kan ada one group girl juga kan. Betul. Mungkin dia dah offer tapi dia orang tak, I don't know. Maybe. Sebab dia kan ada macam ramai. So boleh je lah change. Seorang yang DJI lah, seorang yang D7 lah. Tu mungkin dia nampak kepayahan tu orang. Yelah dengan tripodnya, dengan kameranya lagi, dengan phone-nya lagi. Panas. Dengan apa lagi, semua benda Panas. kita nak. Dia panas, kat sini panas. Meja pergi pantai, pergi petang. Sunburn. Tapi tak ada beach boy.
Wish pantai mana? Kita masih ada harapan untuk pergi mencari je ada. Dekat ni lah pantai mana? Something. Kita tak tahu tak cakap mana. Paling cantik. Time kita belah-belah. Ni macam kita belah paling hujung dah ni. So overall, Pada strip, kami okey. main trip je sebab nak pergi Tia. Nak pergi Tia punya wedding je. Tapi ni Cak Lalang. Ni okey je lah untuk lari sekejap pasal daripada hujan. Duduk sini tenang, tak ada bunyi, notification Teams masuk. Bunyi aircon je dia. Ni aircon. Bunyi aircon Kuat kuat je. Nanti kau beritahu kakak tu. Cakap aircon bunyi kuat. Aku ingat ke pasal wings, kau bukan wings ke? Tak. Aku arah je. Of course aircon tu arah aku je. I mean one direction lah. But still aku macam, aku terjaga sebab ingat aku macam bunyi benda ni kan. Apa ni memang bunyi aircon. Aircon. Aku pun terjaga-jaga lah. Macam So kau, untuk district kau rasa okey tak? okey je, dia cuma supaya makanan tu je. Kan? Makanan Sebab je dia tak support. jumpa betul-betul makanan yang macam sedap. Dia semua macam Dia okey je. level. So kita decide untuk lagi breakfast kat 7E. Dia lagi give up. Kita lagi buat makanan kat Dia sini. give up lah. Tak ada nak Dia pergi macam kenapa breakfast. macam tak cukup rasa. Sebab area sini, aku tak nampak kedai yang breakfast tau. Dia macam mau tu kedai siap. Kalau baru-baru pun pukul 10 kat atas tau. Okay, Kat pekan ada lah macam yang kita breakfast tu yang hijau tu tak ada lah. Tapi dekat sini tak ada. Macam tak nampak. Dia cuba cafe Ombok mana buka 10. Rasanya hari tu memang 10. Sebab ramai 10 gila lah baru je. bandar ni. Ombok tu ramai gila nak mampus. Sampai dia tulis, ada stand sign dia cakap full Next time lah kita try. Pergi tempat lain lah, pergi tempat lain. Kita, sebab aku dapat rasa makanan tu macam mana. Best Sebab part aku dia rasa kan. makanan dia tak adalah menarik. Bagi aku macam dia ada macam breakfast set dan fish and chip. Tak apa-apa, itu ada di rumah gue. Tak apa kita makan KL lah. Kita tak selesai untuk faham. Okay. Okay, that's all. Why? Bye-bye. Habis je dah kot sini, habis je. Ya. You. Nak balik dah. Kau tengok random. Mula-mula yang tu je. Yang ni. Tiba-tiba datang yang ini. Aku memang... Lepas tu yang ni pula. Alah. Kita nak balik. Alah. Oh kau. Janganlah seronok sangat. Masak bang. Baju sama bang. Dan pulang. Baju. Kita asyik jumpa dengan Abim apa RSX. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi. This is our lunch today. Back to nature. Back to nature. Kan? So ada apa kat situ? Ada jaksin, Dengan mandu. mandu, ada sendu berjigit dan juga dia punya nasi. So, selamat makan. Yeay. Okay. Partner yang terlalu independent. Dia tak kacau kau sebab dia macam like dia ada live sendiri tau. Dia macam nak fokus dia punya live. Tiba-tiba okay, happy anniversary. Macam tu. Lepas tu gone. Dia macam time-time tak boleh. dia kelilingi kita tahu. Walaupun macam kita rimas tapi kita tahu dia macam tetap masa dia, dia macam nak kita. Betul. Okay, so aku pun akan pilih terlalu kelilingi walaupun aku tak suka dia kelilingi. Tapi kalau sebab tu dia acceptable, optionnya ada sekarang ni. sebab kalau independent sangat dia memang buat bodoh. Dia macam dan dia macam dia buat apa-apa dia tak beritahu kan. Aku dah tahu Aku jawapan rasa lah unlimited money. Of Sebab bila ada unlimited money kita You akan have time to travel. kita boleh beli masa. Kita sekarang